So ini adalah item yang kita akan review pada hari ini, Boba Boy Galaxy Card Elemental Starter Deck. Diambil daripada Boba Boy The Movie. Deck ini berasaskan elemental Boba Boy dan kuasa elemental yang lama. Ini adalah bahagian belakang kotak ni. Macam biasa, kita ada poster mega dan item-item yang ada dalam kotak ni. Harga untuk kita punya Boba Boy Galaxy Card Starter Deck ni sangat berpatutan tau. So, jom kita tengok siapa penguasa elemental yang lama. Tada! So, kita ada kad dan ini adalah arena map kita. So, ni adalah kad kita, tapi saya nak review dari belakang. Yang belakang ni mula-mula adalah HP Maker. Dan ini adalah kad cara bermain. So, ikut susunan kad dari keluar kita punya kotak. Bahagian belakang sekali kita ada Retaka Voltra, kad sokongan Ochobot rosak, Panglima Paira Api, Mas Mawais, Retaka Kristal, Retaka Balak, Retaka Voltra, Retaka Beliung, Satria Anta, Mas Mawais, Hangkasa, King Balakung, Retaka Gamma, Sinar Bot, Kuputeri, Panglima Paira Api. Kita ada Boba Boy Ice, Boba Boy Halalinta, kad sokongan Ochobot, Boba Boy Solar, Boba Boy Duri, Boba Boy Gempa, Boba Boy Bliss, kad sokongan Ochobot. Dan ini adalah kita punya kad awesome, iaitu Boba Boy Air, Boba Boy Daun, Boba Boy Api. So, jom kita tengok satu-satu special card kita. Dari belakang, kita ada Hangkasa A, 4 bintang. Dekat sini ada tulis Elemental. Dan ini adalah Anniversary Monster 15. Ini adalah efek untuk kad ni. Dan kedudukan Hangkasa dalam deck adalah 28/30. Seterusnya adalah Retaka Gamma S, ada 5 bintang. Dan ini adalah efek untuk kad kita. Kedudukan Retaka Gamma dalam deck adalah 20 daripada 30. Untuk Boba Boy Taufan A, ada 4 bintang. Kedudukan kad ini dalam deck adalah 2/30. Dan kalau kita boleh nampak dekat sini, ini adalah tahun keluaran kad ni, iaitu 2024. Dan yang terakhir sekali, kad sokongan Boba Boy Fusion. Kedudukan kad ni dalam deck adalah 26/30. So, kita dah habis review card. Korang rasa card dalam Boba Boy Deck Elemental ni sesuai tak masuk dalam tournament? Cuba komen. Saya rasa sampai di sini saja video ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!